Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Awak okey? Saya okey, tak ada apa pun. Mana tak pasal tadi? Tak apa, salah saya juga lo kat tadi mata dek lain. Oh. Apa dia tu? Tahu ah. Baru. Oh, gitu. Awak tahu dok mana-mana fotografer, muda pergi go, selepas so. Saya ada kena buat assignment ni, kena ambil gambar. Fotografer? Oh, dekat college kita pun ada. Nama dia Wan. Wan, boleh follow ni IG dia. Ni IG dia dah, WMI Studio. Okey, dah ada MS Studio. Oh, comel. Mana dia ambil gambar? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ya awak langgar dengan saya itu. Jadi awak lah fotografer tu. Oh, dah di saya. Well, aku tengok merapak dengan budak Tino tu lah ni. Dewa ke? Mana ada. Saya biasa ya. Tapi tak apa bela. Kalau mungkin ada juga, boleh tengah-tengah lalu lah. Dekor juga, naknya aku. Hati ini terus bergetar, walau lisan tak pernah mengungkapkannya. Uang kena ke dah kat aku? Oh, hari betul sebelah tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak? Lama dah guys tanya. Tak nak juga jawab awak hari ni. Jadi dah awak jadi isteri saya. Hei. Nak luah beda. Buat meja aku nak pergi ni. Telepon dia. Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Nak jumpa boleh tak? Sebab saya ada nak ambil awak ni. Okey, boleh. Sebab saya pun ada nak ayat benda juga kat awak. Tengok bila-bila. Esok kau kalau free. Kalau gitu, kita jumpa petang esok dah. Apa kita jumpa esok? Okey. Adakah pun ada jumpa dengan saya? Beginilah. Awak dulu agak apa nak saya? Okey, ni saya nak memperkenalkan bakal suami saya, Ashraf. Jadi, saya harap awak boleh jadi fotografer untuk bagi pertemuan
sini kami nanti. Aneh bro. Patah mau naik ke pas saya tuh? Tak penting bang. Tak apalah. Saya agak aneh ada. Nanti kita jumpa malah. Izinkan diriku lenyapkan segala, namun ku tak terdaya melupakan segalanya. Kini ku sendiri